Structure ni lah rahsia aku untuk selalu dapat zero float entry. Kau hanya kena ada benda ni dan benda ni saja. Gabung dua elemen ni, confirm entry kau padu. Jom kita tengok dalam chart. Ni benda yang sama macam aku lukis tadi. Kau gabung saja dua elemen benda yang aku ajar tadi. Yang pertama sideway dan yang kedua adalah pergerakan yang sangat-sangat besar. So bila ada dua elemen ni, kau nak entry kat mana? Kau akan entry bila dia pull back dalam kawasan support kita. So bila support dipecahkan, dia akan jadi konsep SBR, support become resistance. So kau tunggu dia pull back dan kau akan entry betul-betul dalam kotak biru yang kau tanda ni. So bila kau entry, kau janganlah exit dekat-dekat. Kau entry, nak exit dekat the nearest support pun boleh, nak exit dekat lower support pun boleh. Kau be realistic dalam reward kau. Kalau kau exit dekat the nearest support, kau dah berjaya dapat lebih kurang 60 pips. Kalau kau exit dekat the lower support, kau dah berjaya dapat lebih kurang 100 pips. Tapi kalau kau hold paling bawah punya support, kau dah berjaya dapat lebih kurang 233 pips. Teknik ni simple je. Kau hanya perlu ada elemen ni dan juga elemen yang kedua iaitu big movement kita. Gabung dua benda ni, mesti entry kau padu. Hujung bulan ni aku ada buat satu webinar untuk kau belajar full SOP lengkap daripada SOP, direction sampai confirmation. Baru kau ada satu SOP yang quality untuk kau trade sendiri. Tak perlu dah kau nak harap signal, tak perlu dah kau nak harap orang punya guide. Kau cuba trade sendiri pun boleh, tak ada masalah as long as kau ada SOP. Kau tekan link dekat bio, tekan 3 titik, opening browser and jumpa kau dalam webinar hujung bulan ni. Jangan terlambat, 30 yang terawal register, aku bagi e-book dan e-video percuma untuk kau study sebelum bermulanya webinar. Assalamualaikum.